Halo bos, selamat petang, selamat petang. Saya Mr. Pang. Hari ini saya nak recommend kawan-kawan kereta ni. Tahun 2013. Hyundai Starex 2.5 Auto. Ini kereta diesel, lepas tu MPV. Harga jual 29,800. Boleh dapat yang kereta ni. Kereta ni customer yang trade-in punya lah. Customer yang trade-in. Okey. Cat kita sudah spray. Memang cat sudah spray. Tayar tahun 2023. 5 minggu. Belakang tahun 2024. Tak payah tukar lah. Beli terus pakai. Okey, dalam leather lah. Leather warna orange. Warna orange color. Okey, mileage dia 155,000. Okey, kat sini. Lepas tu depan punya aircon sejuk. Belakang punya pun sejuk sebab ini ada dua cooling coil. Depan satu biji, belakang satu biji. Sebab kena cek dua-dua. Belakang punya aircon ada sejuk lah. Tiba-tiba depan ada sejuk, belakang ada sejuk Ezora pun sama juga. Okey. Lepas tu dalam dashboard pun cantik, steering pun cantik-cantik lah. Okey. Ada television ada function lagi, Okey, tengok belakang seat. Sini baris boleh 3, belakang 3, last kali pun 3. Maksudnya boleh duduk 11 orang lah, 12-11 orang macam tu lah. Kalau family besar, banyak orang, beli ini kereta untuk yang sesuai lah, yang sesuai. Okey, ini television ada function punya. Belakang punya aircon sejuk punya kat sini. Okey, semua ada. Okey. Belakang macam ni. Ada spoiler kecil punya lah. Hyundai Starex Royal. Okey. Cat kita sudah spray punya. Beli terus pakai, tak payah buat apa cat. Tahun 2013. Hyundai Starex 2.5 Auto. Harga jual 29,800. Kalau bos-bos dan kawan-kawan saya tengah cari satu MPV, nak duduk banyak orang punya, family besar nak pakai atau nak bawa orang pergi kerja ke, kita sini ada sebiji. Ini ngam. Okey, kalau ada apa murah-murah kata, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.